Okay, bab 1 fungsi persamaan kuadratik. Dalam 1 pemboleh ubah. Quadratic function and equations in one variable. Okey, di sini kita tahu kan, dia ada dua jenis, fungsi function dengan persamaan equation. 1 pemboleh ubah. 1 pemboleh ubah, one variable maksudnya satu saja. Kalau x, x saja. Kalau y, y saja. Salah satu. Dan kemudian fungsi dan persamaan function and equation sebenarnya adalah lebih kurang sama. Murid-murid sila perhatikan nota di sini. Yang saya bulatkan di sini, sebenarnya dia adalah benda yang lebih kurang sama. Cuba tengok sini. Yang saya highlight kuning ni. Sama kan? Okey, di sini dia ada 3 jenis. Bentuk am, general form. Kalau dia dalam bentuk ini, dia ni tak ada fx. Tak ada fx kan? Tak ada. Tak ada persamaan equation. Ada. Dia dinamakan ungkapan. Expression. Okey, ungkapan kuadratik. Quadratic expression. 1 pemboleh ubah, one variable, nampak tak x saja. Nampak kan? Dia tak ada y, tak ada xy kan? Ini maksudnya. Okey, dia tak ada fx, tak ada sama dengan, dia dinamakan ungkapan atau expression. Nama saja. Okey. Kemudian kita lihat yang kedua. Dia ada fx kan? Dia ada fx. Kalau ada fx, namanya adalah lain, iaitu fungsi atau function. Okey, nama dia lain saja. Sebenarnya dia adalah sama ada macam ni graf dia ataupun macam ni graf dia. Okey. Sekarang bab ini adalah berkaitan dengan graf yang berbentuk lengkung, sama ada macam ni ataupun macam ini. Okey, tak ada benda lain dah. Kita lihat yang ni, persamaan. Persamaan kan? Persamaan equation maksudnya dia ada sama dengan sifar. Ini bezanya. Okey ya? Bentuk saja lain, namanya lain. Okey, dalam bab ini kita kena pandai, kena pasti bentuk kuadratik, iaitu format dia. Lihat sini yang saya tulis ya. Format dia mesti, lihat sini. Mestinya macam ni. Sini mesti kuasa 2 square, sini mesti 1 saja, kuasa 1 saja. Kuasa 1 tak payah tulis lah. Okey, kena 2, 1 dan ini tak ada. Tak ada Okey, ini adalah bentuk am dia, ada fungsi dia. Dalam bab ini kita kena pandai, kena pasti A, B, C hubungan dia. Okey, mari kita belajar satu-satu. Di sini kita belajar A dulu. Belajar A dulu. A, B dan C adalah pemalah. Pemalah constant. Okey, adalah pemalah atau constant. Okey, kita lihat A ya. A ya. Nanti kita belajar B, nanti kita belajar C. Di sini A, apa ke maksud A? Nilai A kalau lebih daripada sifar adalah positif kan? Kalau ini adalah negatif. Betul tak? Okey, cuba murid-murid tengok gambar di bawah. Kalau dia negatif, bentuk dia macam ni. Muka masam saja. Dan sebaliknya kalau positif, kita senyum saja. Dan kalau kita ada graf macam ni, kita mesti ada titik di sini kan? Titik ini dinamakan maksimum lah. Titik maksimum, maximum point. Dan sebaliknya ini adalah minimum point. Titik minimum. Senang kan? Yang penting kita kena tahu negatif macam mana, positif macam mana. Okey, ini kena tahu. Ini adalah asas basic saja. Okey, kita lihat lagi di bawah. Okey, di sini murid-murid tengok nota di bawah buku teks ya. Ini jangan tengok, ini adalah sedikit susah. Kita lihat bawah sini. Okey, ini adalah nota dari buku teks. PM dengan PI adalah sama. Dia lebih mudah dan ringkas sebab dia ada 2 nilai saja untuk buat perbandingan.
Tak kisah dia senyum atau muka masam, dia kekal sama. Nampak tak? Dia kekal sama. Okay, tetapi murid-murid kena ingat, kalau dia craft macam ni kan, maksudnya negatif kan? Dalam konsep ini sahaja, jangan lihat negatif. Jangan lihat negatif. Kalau lihat negatif, kita akan keliru. Akan keliru. Lagi confused. Okay, kita tengok apa yang dia cakap di sini. Dia kata nilai A ni semakin kecil, dia semakin lebar. Semakin lebar ya. Okay. The smaller the value of A, the wider the curve shape. Kita nak hafal ini. Kita nak ingat macam mana. Semasa budak kecil-kecil sangat comel kan? Kalau dia comel, mukanya mesti gemuk-gemuk. Ini kita cara hafal lah. Senang kan? Kalau baby, mukanya gemuk. Kalau umur dia kecil, muka dia gemuk. Macam ni. Okey, cuba lihat graf di sini dulu. A1 kurang daripada A2. Ini kurang kecil daripada ini. Maksudnya kalau contoh ini adalah 1, ini adalah 2. Umur 1 atau umur 2 mana kecil? Ini kecil kan? Ini kecil. Jadi dia gemuk lah. Nampak gemuk. Okey, kita lihat gambar ni. Kita dalam konsep ini jangan lihat yang saya highlight biru. Jangan lihat negatif. Sebab negatif di sini adalah sebagai tanda contoh bawah saja. Okey, kita lihat di sini. Maksudnya sama kan? Okey, contohnya A1 kecil umur 1. A2 besar umur 2. Ini baby kan? Baby kecil kan? Dia lagi gemuk. Nama gemuk. Dia lebar sikit lah, wider. Dan sebaliknya. Okey, ini senang Dia lebih kurang sama saja. Ini lebih gemuk Okey, kita sambung nota yang seterusnya. Okey, ini adalah cakap pasal B. Kita lihat balik bentuknya. Sekarang kita cakap pasal B. B pun ada negatif, pun ada positif. Okey, tetapi dia kena lihat ini sekali. Tak boleh cuma lihat B saja, kena lihat A dan B dua-dua. Okey, di sini saya sadangkan murid-murid hafal satu saja. Yang lain jangan hafal sebab susah, nanti confuse lagi terus. B adalah mempengaruhi kedudukan paksi simetri. Affect the position of axis of symmetry. Okay, nampak garisan biru? Ini simetri lah kan? Simetri Okay, kemudian simetri ni kita ada dua cara untuk mencari. Kita lihat formula ini. Salah satu cara untuk mencari paksi aksis dia ialah guna formula ini. Ini kena hafal. Kena hafal. Lagi satu nanti kita tengok contoh lah. Yang tu ialah cara kira-kira, bukan untuk hafal kira dari formula. Ada dua cara ya. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar apakah kesan kalau nilai B berubah. Kenapa saya minta murid-murid hafal ini saja? Hafal ini saja. Sebab ini dari sini kita boleh tukar ke sini. Dari sini boleh tukar ke sini. Ini pula apa? Ini adalah positif. Ini adalah negatif. Ini tak payah sebab sama dengan kosong. Dia memang kat tengah-tengah. Tak kisah dia macam ni ke, dia memang kekal di tengah-tengah. Tak payah hafal, common sense. Cuma ini yang kacau kita kena berhati-hati. Okay, kita lihat yang saya highlight ni, hafal ni. Kita hafal jenis graf positif saja. Okey. Kemudian kalau dia ini kurang daripada sifar, maksudnya negatif lah kan. Kalau negatif, dia adalah di sebelah
none. Okey, ini saja kena hafal. Kenapa ini tak payah hafal? Sebab dia terbalik. Terbalik. Kalau graf dia terbalik macam ni, kalau kanan ini jadi kiri dah. Dia terbalik. Okey, lagi tengok sini. Ini boleh sambung sini kan? Jadi saya akan tunjuk bagaimana tukar graf ini ke ini dan graf ini ke ini. Okey, cuba kita tengok ini dulu. Okey, ini senyum kan? Senyum. Kalau negatif. Kalau negatif, dia kanan kan? Nampak? Kalau negatif, dia kanan. Kalau positif, dia kiri lah. Ini positif kan? Dia kiri lah. Betul tak? Okey, ini satu. Terbalik. Betul tak? Okay, kita lihat bagaimana kita hubungkan yang ini ke bawah ini. Yang tadi tu ialah senyum kan? Senyum dekat kanan kan? Kalau dia macam ni, kanan. Kanan. Boleh faham? Ya. Kalau tadi dia macam ni, kanan kan? Ini negatif, B negatif. Kalau B positif, dia sepatutnya dekat kiri. Tapi kalau graf dia terbalik, dia jadi kanan balik. Maksudnya sama lah. Cuma graf ini saja beza. Okey? Cuba hafal satu saja. Okay, ini tak payah. Ini semua buku teks ada. Kita lihat nilai C. Sekali lagi kita lihat format dia. Format dia macam ni kan? A sudah belajar. Sama ada macam ni, ada macam ni. B sudah belajar. Sama ada paksinya kiri ada kanan. C pula sekarang kita belajar. C ialah nilai pemalah. Value of constant. Dekat sini. Okey. Kalau semua sifar, maksudnya dia terus ambil Y sama dengan C lah. Ini common sense. Okey. Apakah maksud C di sini? C ialah pindasan Y. Y intercept. Dia sama macam garis lurus lah. Y sama dengan MX tambah C kan? Ini juga pindasan. Sama. Okey. Sama Jadi ini tak ada apa-apa. Senang saja kita hafal. Sekali lagi. Maksud punca-punca di sini. Roots. Di sini kita nak cari, kalau soalan tanya pasal punca-punca ada roots, kita ada dua cara, iaitu guna graf ataupun guna faktor. Guna kaedah faktor. Factorize. Kedua-duanya boleh dapat jawapan. Okay, cuba lihat contoh ini murid-murid. Sebelum ni dalam tingkatan 2 kita pernah belajar, contohnya X tambah 1, X tolak 1, X tambah 2. Dapat apa di sini? Kita dapat X kuasa 2 tambah 2X tolak X tolak 2. Betul tak? Okay, kita ringkaskan akan dapat macam ni kan? Okay, dari sini, murid-murid dari sini, kita tahu adalah kembangan dari sini. Dengan kata lain, ini dengan ini adalah sama. Betul tak? Adalah sama. Jadi, apakah maksud kurungan di sini? Bracket. Faktor kan? Kalau kita faktorkan ini, akan dapat ini kan? Inilah caranya. Ini caranya faktor. Okey? Kemudian, murid-murid, kita lihat ini X tolak 1, betul tak? Kita lihat ini. Ini ialah X tambah 2, betul tak? Kalau kita buat kurungan tak payah. Kalau kita buat persamaan, apakah nilai X di sini? Nilai X di sini adalah 1. Nilai X di sini adalah negatif 2. Jadi, punca atau roots inilah. Apakah punca atau roots bagi kuadratik sini?
Ini dan ini adalah jawapan. Boleh faham sikit-sikit Nanti kita turun bawah untuk cuba latihan lagi faham. Okey, ini maksudnya punca-punca atau roots. Ini ialah cara faktor. Bagaimana dengan cara graf? Cara graf, kita kena buat graf lah. Kita kena plot graf dulu. Kemudian kita mesti, ini contoh kan? Contoh lepas tu kita ada silang sini. Ini contoh X sama dengan -1, ini X sama dengan 2. Contoh lah. Ini jawapan. Boleh faham sikit-sikit kan? Kita tengok contoh dan latihan di bawah. Okay, ingat format kuadratik mesti macam ni kan? Jadi dengan ini kita jawab soalan pertama. Kita lihat soalan pertama, dia minta kita tanda betul, marks correct. Untuk apa? Ungkapan kuadratik. Quadratic expressions. Kan tadi saya sudah cakap ini, kita kena tahu kan? Quadratic ungkapan expression inilah. Kalau dia ada fx, ini adalah fungsi, function. Kalau dia ada sifar, ini adalah persamaan, equation. Kalau kedua-dua ada, ini adalah ungkapan. Mana satu adalah betul? Cuba tengok. Tengok A dulu. Bandingkan dengan format di sini. Betul atau tidak? Ini memang adalah sama kan? Okay, ini contoh. Tapi kalau latihan, ini tidak. Sebab dia tak ada X. Tengok ini. Betul atau tidak? Tidak. Dia mana ada kuasa 2. Square tak ada. Tengok C. Tidak juga. Kenapa? Dia tak ada kuasa 2. Square di sini. Tak ada. Okay, tengok sini. Ada atau tidak? Betul atau salah? Salah juga. Sebab dia ada kuasa 3. Cube sudah lebih. Maksimum murid-murid. Ini adalah maksimum tau. Tak boleh jadi 3, tak boleh jadi 4. Okay, kita sambung yang ini. Ini ya ada tidak? 4, 3 nampak kan? Terus letak pangkal saja. Kemudian kita lihat sini. Sini. Ini ya ada tidak? Ya, ini ya. Sebab dia ada 2. Walaupun dia tak ada 2, dia tak ada yang ini X. Mungkin, bukan mungkin. Dia mesti macam ni. Sifar X. Sifar X tambah 2, 1. Dia mesti sifar. Kalau sifar taraf X tak ada apa-apa lah. Okey, jadi dia betul. Okay, kita lihat G ya. Betul atau tidak? Ini adalah tidak. Kenapa? Okay, di sini murid-murid kena ambil perhatian ya. Okey, dalam case ini, kalau ini sifar, dia boleh tulis sebagai ini. Jadi dia adalah kuadratik. Kenapa? Sebab dia masih ada kuasa 2 square di sini. Tapi untuk case ini, kalau kita anggap ini, kita anggap ini sifar darab kuasa 2 square adalah tidak betul. Adalah tidak betul. Kenapa? Sebab kalau ini sifar, kita akan jadi tak ada apa-apa kan? Kalau kita tak ada apa-apa, kita akan tinggal ini sahaja. Dan ini kuasa berapa? Ini kuasa 1, betul tak? Ingat murid-murid, kalau kuasa 1 saja di sini, dia akan jadi linear, straight line. Dia takkan jadi kuadratik. Kuadratik maksudnya lengkung. Maksudnya lengkung macam ni. Boleh ya? Okay, ini kena ambil perhatian ya. Okay, lepas tu kita lihat yang last kali. Betul ada tidak? Dia ada 2, kuasa 2 square, ada kuasa 1. Nampak kan? Nah, ini dia. Jadi jawapan di sini 2 saja, F dan H.
adalah kuadratik dan yang pangkal ini sebenarnya kita biar kosong. Biar kosong sebab dalam soalannya dia minta kita tanda betul saja. Okey, yang bukan tak payah buat pangkal. Kita sambung yang bawah ya. Kita lihat yang kedua. Kita mau cari APC. APC untuk ungkapan quadratic expression. Contoh di sini. Apakah nilai A di sini? A ialah 3. B ialah negatif 2. C ialah positif 1. Senang kan? Okay, cuba mula-mula tengok contoh di sini. Yang kedua, kita lihat A ya. Apakah nilai A di sini? Apakah nilai B? Dan apakah nilai C? A depan tak ada nombor, maksudnya 1. B negatif 5, nampak kan? Negatif 5. Apakah C? Dia tak ada apa-apa, kosong saja, maksudnya sifar. Ini jawapan. Okay, kita lihat lagi satu contoh di sini. Apakah nilai A, B dan C? Okay, senang. Kita nampak 4 di sini adalah A. B ada tak? Dia ada Y tak? Dia tak ada Y, maksudnya sifar lah. Dan C adalah negatif 1. Ini jawapan. Boleh faham? Okay, kita tengok satu lagi. Kalau dia tulis macam ni, kita kena susun dahulu dalam bentuk am supaya kita nampak A, B dan C dengan jelas. Apakah nilai A di sini? 1 lah di depan. Jadi 1. Apakah nilai B di sini? Negatif 3. Apakah nilai C di sini? Positif 2. Ini jawapan. Ada susah tak? Okey, saya tak buat semua lah. Saya buat beberapa contoh saja. Jadi kita lihat soalan 3. Masih okey kan? Kita lihat soalan 3. Di dalam soalan 3, dia ada bagi satu contoh. Ini adalah graf. Ada graf. Dia mau kita tentukan hubungan. Determine the relation untuk fungsi. Function, kalau nampak F sini adalah maksudnya fungsi function. Di sini ada satu garis kan? Dia lengkung. Okay, kita tengok jawapan di sini. Dia memang ada bagilah semua ni. Ada bagi. Okay, kita kena tulis di sini. Garis mengufuk Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Okey, murid-murid. Fx sebenarnya adalah sama dengan Y. Adalah sama dengan Y. Okey, Y. Jadi Y sama dengan 1. Garis mengufuk Y sama dengan 1. Horizontal line. Melalui 2 titik fungsi. Bagi fungsi ini. Ini fungsi kan? Ada 2 titik 2 titik. 2 points. Iaitu di sini dan di sini. Nampak kan? Lepas tu, maka hubungan fungsi itu ialah banyak kepada 1. Many to 1. Many to 1. Sebab dia 2x, dapat 1y saja. Ini pun sama lah sebenarnya. Sama saja. Tak kisah dia macam ni ke, graf atau macam ni ke graf, dia kekal banyak kepada 1. Many to 1. Okey, kita lihat yang bawah di sini. A ya. Mau cari A ya. Lepas tu, tanda ini atau ini. Graf dia macam ni atau macam ni saja. Kita lihat contoh. Dia positif kan? Positif, jadi dia adalah senyum. Okey, senang Tapi kena ingatlah. Kalau tak ingat, tak boleh jawab. Bagaimana dengan yang soalan A? Boleh tengok tak? Ini, nampak tak ini adalah negatif?
Negatif maksudnya kurang daripada 1 lah. Kurang daripada sifar. Betul tak? Jadi kita jawab macam ni ya. Dan bentuk adalah macam ni. Ini jawapan. Okey ya? Ini salin saja. Salin di sini. Dan ini bentuknya. Okey, kita lihat soalan 5. Okey, kita kena nyatakan sama ada titiknya maksimum atau minimum. Maximum point atau minimum point. Kalau graf dia macam ni, minimum point lah. Dan sebaliknya kalau ini ialah maksimum lah. Senang kan? Common sense lah, kita tahu lah. Okay, kita lihat contoh pertama. Dia adalah positif. Positif mesti minimum. Okay, mestilah minimum. Kita lihat pertama. Kita lihat yang pertama ya. Kalau yang pertama, kita kena susun dulu supaya nampak dengan lebih jelas. Ini adalah negatif. Betul tak? Negatif lah. Jadi A sama dengan negatif 2. Dia adalah kurang daripada sifar. Maka kurang daripada sifar, dia adalah negatif maksimum. Maksimum. Okey ya, maksimum. Maksimum point. Ingatlah murid-murid kena susun dahulu. Kalau tak nak susun, kita kena tengok berhati-hatilah. Okey, kita lihat soalan 6. Tengok contoh pertama. Dia mau nyatakan faksi simetri, axis of symmetry. Maksudnya di sinilah. Ini kan minimum kan. Maksudnya di sinilah. Dia mau kita nyatakan. Apakah nilai di sini? Negatif 1. Senang kan? Simetri itu maksudnya garis tengah-tengah. Garisan di tengah-tengah. Kita lihat yang A. A ialah mana? Garis di tengah-tengah adalah ini. Apakah nilai di sini? 2 kan? Senang. Okey? Okey, kita lihat yang seterusnya. Yang ini kita diminta guna formula ini untuk cari faksi axis dia. Yang atas tu guna graf kan? Graf lah. Lepas tu yang ini kita pakai formula. Formula kita lihat contoh pertama. Untuk cari faksi simetri, axis of symmetry. Okay, kita lihat pertama di sini. Kita tahu A ialah apa? A ialah 1, B ialah negatif 2, betul tak? Okay, lepas tu kita tengok formula di sini. Dia mesti ada negatif Nampak tak negatif? Lepas tu B ialah negatif 2. 2A. Apa kita dapat? Negatif dengan negatif jadi positif. Positif tak payah tulis, biar kosong. 2 dengan 2 tak ada. Maksudnya 1. Maksudnya 1. Okey, kita lihat soalan pertama. Apakah nilai A di sini? B. C tak payahlah. Okey, dengan guna formula negatif jangan lupa. B 8. Bagi 2A, 2A. 2 lagi. Negatif ada, maksudnya negatif. Lepas tu kita kemudakan. Dua. Negatif 2 jawapan. Okey, senang kan? Formula ini jangan lupa selalu ada guna. Kadang-kadang soalan akan tanya guna formula ya. Murid-murid sila baca soalan 8.
Dia minta kita lengkapkan jadual, complete the table. Okay, sebenarnya ini tak ada nilai ya. Ini ada kosong. Sebab ini contoh, dia sudah terbagi kita jawapan. Dan di sini kita ada 2 untuk buat banding. Untuk buat perbandingan. Okey, di sini lepas kita siap complete jadual, kita kena lukis, draw the graph, kemudian nyatakan perubahannya, the change. Okay, kita lihat contoh ini sekarang. Kita buat nilai fx fungsi dia, kemudian kita plot graph. Lepas kita plot graph, kita perhatikan kedua-dua graph. Apakah beza di antara kedua-dua fungsi di sini? Dia sudah tarik graf di kiri jadi ke kanan. Ini adalah paksi, aksis. Kita perhatikan sini. Apakah nilai B? 2. Di sini, apakah nilai B? Negatif 2. Jadi dia tadi positif, tukar ke negatif. Paksi dia, aksis dia bertukar. Berubah dari negatif ke positif. Dari negatif ke positif. Okey, sini apabila nilai B berubah, when the value of B changes, paksi symmetrical graph turut berubah. The axis of symmetry of the graph also changes. Inilah yang dalam nota ada yang saya minta hafal tadi. Okey, dia negatif, dia dekat kanan. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Katakan yang ni. Murid-murid nak cuba buat tak? Murid-murid boleh pause video dan cuba jawab sini dulu. Okay, di sini kita berdasarkan fungsi di sini untuk isi tempat kosong. Jadi di sini murid-murid dah kira ke belum? Apakah nilai di sini? Murid-murid ada buat tak? Kita dapat 7 di sini. Sifar negatif 9, sifar 7. Kemudian kita plot graph ini dulu. Negatif 3, 7. Negatif 2 sifar. Okay, ini 1 negatif 9. Ini 4 sifar. 5 7. Graf dia macam ni. Okay, kita lihat sini. Nilai sini adalah 9, 2, negatif 7, 2, 9. Okay, kita plot graf. Ini negatif 3, 9. Negatif 2, 2. 1, negatif 7. 4, 2. 5, 9. Jadi graf dia macam ni. Okey, cuba murid-murid bandingkan graf ini dengan graf ini. Apakah bezanya? Di sini nampaknya sama kan? Okey, kita lihat sini. Jadi saya padam yang ini ya. Ini ada upah tak? Tak ada. Yang cuba upah ialah ini. Dari negatif 8 ke negatif 6. Ini adalah pindasan. Intersect. Betul tak? Jadi, kalau ini negatif 8, nampak tak dia dekat 8? Negatif 8. Dan ini negatif 6, dia dekat negatif 6. Jadi yang di sini berubah bukannya paksi. Aksis, bukan? Yang ni adalah pindasan, intercept, dia berubah. Jadi kita kena tulislah di sini. Apakah perubahannya?
Sekarang ialah nilai C kan. Apabila nilai C berubah, lintasan Y graf turut berubah. When the value of C changes, the y-intercept of the graph also changes. Okey, setiap nilai berubah mesti ada perubahan dalam graf. Kita sambung lagi ya untuk soalan 9. Okey, kita kena cari C sekarang. C dia mesti melalui titik ini ya. Yang contoh dia bagi fungsi ini macam ni, kita kena masukkan nilai. Tadi saya sudah cakap kalau fungsi sebenarnya adalah y, jadi ini adalah x, ini adalah y, ini adalah y. Jadi masukkan nilai x dan y saja. Nampak tak? Ini y kan, x2, nampak tak? Dia sudah masuk nilai dalam sini. Okey, dia sama saja xy walaupun dia fungsi. Okey ya, kita buat, kita dapat C lah. Cuba lihat sini soalan pertama. Murid-murid, kalau nak try sila pause video dan try juga. Berdasarkan contoh ini, kalau dia melalui titik 3, 4, ini adalah untuk kita perkiraan lah. Okey, ini adalah x, ini adalah y. Kita masukkan y di sini. 4 sama dengan C tolak 2, 3, 2 tambah 3, 3. Okey, kita buat dulu Okey, kita pindah 4 tambah 18 tolak 9. Ini positif. Kita dapat 13, betul tak? Ini jawapan. Okey, murid-murid, cuba satu soalan lagi, boleh? Cuba baca soalan ini dan pause video, cuba dapatkan jawapan. Okey, kalau soalan dia tidak bagi titik, dia cuma kata melalui pindasan x sama dengan ini. X intercept ini. Okey, kita kena fahamlah. Kalau graf macam ni, kita fx di mananya pindasan x. Sini ya, pindasan x x intercept. Kalau di sini maksudnya y sama dengan kosong. Dengan kata lain, titiknya adalah 2, 0. Betul tak? Di sini adalah y sifar 4, 2, 2 tolak 6, 2 tambah C. Kita selesaikan dahulu. 16 di sini tolak 12 tambah C. Apakah nilai C? Ini negatif 4. Jawapan. Okey ya, kita sambung lagi dengan contoh soalan 10. Dia minta kita buat satu ungkapan, buat satu persamaan quadratic equation. Kita lihat contoh di sini. Cuba baca soalan sendiri, murid-murid.
Kita nak dapat luas area 5 cm square, mesti darab. Okey, dapatlah. Darab dan sama dengan 5. Ini jawapan. Tapi pastikan kalau dia ni nak ambil, kita ambil persamaan equation, mesti sama dengan sifar. Okey, kita cuba soalan A. Murid-murid boleh pause video dan cuba jawab soalan ni. Okay, ini adalah segitiga. Luas area adalah 5. Lebih kurang sama dengan ni. Tapi kita kena tahu formula luas segitiga. Betul tak? Kalau formula luas segitiga, mesti ada 1/2 darab ini darab ini sama dengan ini. Betul tak? Lepas tu kita darab-darab sajalah. Saya darab ini dulu. Kemudian ini pindah ke sini jadi darab. Apa kita dapat? Lepas tu saya pindah 10 ke kiri. Saya pindahkan 10 ke kiri. X kuasa 2 square sama saja. Kemudian ini kita dapat positif 2x. Kemudian kita, kalau ini pindah ke kiri jadi tolak kan? Tolak di 73 sama dengan sifar. Ini jawapan. Dah, ini siap. Okey. Kita sambung soalan 11. Mari kita tengok yang pertama. Dia mahu kita cari X ya. Tentukan sama dengan nilai X yang diberi ialah punca root dia. Determine whether the given value of X is the root. Dia ada bagi X di sini. Adakah ini adalah punca dia? Kita tak tahu, kita kena masukkan nilai yang diberi ke dalam persamaan. Okay, tengok contoh pertama. Kita ada ini kan? Kita ada kiri, ada kanan. Betul tak? Lepas tu, untuk ini, X kuasa 2 tambah 2X. Sekarang masukkan nilai 3. $15 sama dengan ini kiri kan? Sama dengan kanan tak? Dia tidak sama. Kiri adalah 15, kanan adalah 12. Jadi kita jawablah. X sama dengan 3 bukan punca bagi ini. X equal to 3 is not a root of equation 4. Macam inilah kita tunjuk murid-murid boleh cuba jawab soalan A. Boleh pause video cuba kan. Okay, sama ini adalah kiri, ini adalah kanan. Kita tengok kiri dulu. Tengok kiri ya. Kita masukkan nilai ini. Ini tambah dan negatif. Terus letak 2. Lepas tu kita dapat apa? Negatif. Sorry, ini positif Jadi kita dapat kosong kan? Kosong ialah kiri. Betul tak? Ini ada kiri.
Kosong dengan kanan sama tak? Kosong dan kanan sama tak? Sama. Jadi dia adalah sama dengan kanan. Okey, jadi kita boleh jawab dah. So, X sama dengan negatif 2. Ialah punca bagi persamaan ini saling saja. Masa Inggeris sebenarnya adalah sama. Disebut of ini. Okey, boleh ya? Ini yang kita jawab. Okey, kita lihat soalan 12. Cuba baca soalan, selesaikan saja. Okey, kita lihat contoh pertama. Sekarang kita diminta buat faktor ya, buat faktor untuk persamaan ini. Okay, kita lihat ini, kita boleh faktorkan 2x. Lepas kita faktor, kita boleh tulis 2x ini kan sama dengan sifar, kurungan ini sama dengan sifar. Ingat tak? Cara dia macam ni. Satu ini sudah pecah 2. Dan kita boleh dapat x sama ini, sama dengan ini, x sama dengan ini, negatif 4. Jadi x adalah 2 nilai. Ada 2 nilai. Okey ya? Kita lihat soalan pertama. Kita nak faktor macam mana? Kita kena pintar-pintar dulu. Lepas tu apa kita boleh faktor di sini? Dengan x kan? Jadi samalah kita boleh pecah 2. X sama dengan sifar. X sama dengan 9. Okey, maka X sama dengan sifar atau 9. Ini jawapan. Okey, kita boleh cuba lagi soalan B, murid-murid. Soalan B di sini. Murid-murid boleh pause video dan cuba jawab soalan ini. Okey, di sini dia sudah susun elok-elok untuk kita kan. Kalau kita nak faktor persamaan ini, dulu tingkatan 2 sudah belajar kan. Kita guna faktor macam ni kan. Maksud darab-darab kan. Ini ialah ini jumlah, ini ialah tambah kan. Darab silang kan. Tapi di sini tingkatan 4 kita tidak guna cara ini dah. Kita terus guna kalkulator. Guna kalkulator. Murid-murid tahu guna kalkulator tak? Kita kena cari equation lah dari menu. Guna kalkulator. Lepas tu kita tekan menu, kita kena cari equation. Kemudian kita tekan, kita kena pilih polinomial. Itu tekan 2. 2 maksudnya ini 2. Okay, lepas tu kita masukkan nilai. Di sini kita masukkan nilai 6. Lepas tu sama dengan 17 sama dengan negatif 14 sama dengan semua ikut langkah. Lepas tu seterusnya sama dengan lagi dia dapat apa? Dari kalkulator kita dapat 2/3. Kita sama dengan lagi kita dapat negatif 7/2. Betul tak? Semuanya adalah dari kalkulator. Bukan kiraan saya. Murid-murid boleh cuba praktis tekan kalkulator ya. Ini langkah-langkah dia.
Okey, kemudian dari sini yang saya highlight hijau di sini, saya boleh buat ini W kan? 3W tolak 2, 2W tambah 7. Tahu kenapa tak? Cuba murid-murid buat sebaliknya. Tengok saya buat ya. 3W sama dengan 2, W sama dengan 2/3. Sama tak? Lepas tu ini pun sama. 2W tambah 7 sama dengan 0. 2W sama dengan -7, W sama dengan -7 bagi 2. Sama tak? Sama kan? Jadi dari kalkulator yang saya highlight hijau, kita tahu ini, kita tahu ini. Betul? Okay, jadi ini saya highlight hijau juga. Okay, dari sini kita buat di sebaliknya. Kita buat di sebaliknya. Ini jawapan. Ini adalah jawapan. Jadi kalkulator banyak membantu kita dalam bab ini. Kalau tak kita guna cara kira-kira macam tingkatan 2 memang buang masa ya. Ingat murid-murid lepas guna kalkulator untuk fungsi ini, kita kena tekan balik menu, lepas tu cari kalkulator dan kita sama dengan. Nanti kita nak buat kiraan tak boleh. Soalan macam ni selalu keluar dalam exam murid-murid. Kita lihat soalan pertama untuk 13. Soalan 13. Jadi di sini kita diminta lakar graf sketch. Kita kalau lihat pada graf, contoh di sini, graf dia ada positif, dia mesti senyum. Kalau ini pun sama, senyum kan? Lepas tu, sini adalah pindasan, intercept ini pun sama juga. Betul? Jadi pindasan dia di sini, jadi pindasan ini di negatif 9 lah. Jadi dari sini kita boleh lakar graf lah. Kita kena lakar graf dengan pembaris. Ini fx. Okay, kemudian di sini pindasan kita tahu intercept dia ialah negatif 9. Dia mesti ada melalui di sini. Kemudian, apakah nilai di sini? Nilai di sini, kita guna punca lah, root dia. Apakah nilai untuk punca dia? Faktor lah. Ini kan? Ini sama dengan X tambah 3, X tolak 3, betul tak? Okay, jadi X sama dengan negatif 3, dan juga positif 3. Negatif 3, positif 3. Ini jawapan. Okey ya. Kalau negatif macam mana? Murid-murid boleh pause video dan cuba jawab. Ya, dari sini kita tahu dia macam ni. Dan di sini kita tahu dia mesti dekat 15. Kita faktorkan dulu supaya kita dapat
punca dia, root dia. Tekan kalkulator saja. Macam tadi ya. Okay, murid-murid kalau yang tak pandai lagi, dengar apa saya cakap, tekan ikut apa yang saya cakap. Tekan menu, cari equation, lepas tu jumpa equation kita sama dengan. Pilih 2 iaitu polinomial, pilih 2 untuk degree. Sekarang masukkan nilai. Yang pertama, negatif 1 sama dengan negatif 2 sama dengan positif 5 plus sama dengan dah ya. Lepas tu sama dengan lagi, kita dapat nilai X adalah 3 sama dengan lagi adalah negatif 5. Okay, jadi di sini kita guna berbaris buat lakaran fx. Satu adalah negatif 5, satu adalah 3 dan ini adalah 15. Tahu kan? Ini 15, ini 3, ini negatif 5. Okay, lepas tu graf dia adalah pasang muka. Jadi ini jawapan. Okey. Okay, dari sini murid-murid sebagai pengetahuan tambahan, kalau kita nak cari titik maksimum macam mana, lihat sini. Apakah jarak di sini? Jarak di sini adalah jarak maksud ataupun panjang ini adalah 5, ini adalah 3, maksudnya 8. Maksudnya 8. Okey, 8 di sini. Tengah-tengah ialah 4 kan? Di mana 4? 4 ialah negatif 1. Di sini kita sudah jumpa satu titik dah. X dengan Y, kita tahu X adalah negatif 1. Kita sekarang nak cari Y. Masukkan di sini. Y adalah fx lah. Okay, masukkan nilai di sini. Negatif 1 kuasa 2, negatif 2, negatif 1 tambah 15. Ada ruang. Okey, di sini kita selesaikan. Negatif 1, positif 2, 15. Jadi sini kita dapat apa? Tekan kalkulator. Kita dapat 16. Maksudnya 16 di sini. Okey ya? Kita sambung. Soalan 14. Kita lihat contoh pertama. Baca soalan sendiri ya. Okey, kita kena faham ayat pertama. Kalau paku dia, basket dia, bola masuk dalam basket adalah 5 meter di atas lantai. Okey, jadi maksudnya kalau sini mau masuk basket,
dia mesti 5 tinggi. 5 meter tinggi. Height. Boleh ya? H tu mewakili tinggi. Height. Jadi kita kena cari masa. Time dia. Dalam saat. Masa dalam saat. Masa ialah apa? Masa ialah T ya. Masa ialah T. Time. Okay, dari persamaan yang diberi. Masukkan nilai H 5. Lepas tu, kita selesaikan. Kita pindah-pindah dulu dan faktor. Tekan kalkulator, kita dapat ini. Jadi, kita dapat T ialah 6 dan negatif 3. T itu adalah masa, betul tak? Masa ada negatif tak? Masa tak ada negatif, jadi ini kita tak terima ya. Tengok apa yang dia tulis di sini. Masa tidak boleh bernilai negatif. Time cannot be a negative value. Jadi, kita tak boleh ambil nilai negatif 3. Kita hanya boleh ambil positif, iaitu T sama dengan 6. Jadi, kita jawab soalan di sini. Bola memasuki bakul itu pada saat ke-6. The ball enters the basket at the 6th second. Okay, ini jawapan. Okay, kita cuba jawab soalan ini. Murid-murid nak cuba jawab tak? Sila pause video dan cuba jawab soalan ini. Baca soalan ya. Okey. Dia ni Jubin. Tas dia ukurannya ini dan ini. Dia mau ini satu keping kan? Dia mau 625 pieces. Dia mau 2 pieces dan 625 pieces adalah sebanyak 12 meter square. Jaga murid-murid ini cm tapi ini meter square ya. Cari x. Jadi di sini kita kena convert lah. Kalau ini cm, kita nak convert pada meter, kita bahagi kita bagi 100. Betul? Kita bagi 100. Lepas tu, lepas kita bagi tak ada siang dah. Bagi 100. Ingatlah kita kena bagi 100 supaya convert cm ke meter. Cm ke meter kita bahagi 100. Meter ke cm kita darab 100. Okay, kemudian dia nak 6 sebanyak 625. Mau cari x ya. Okay, jadi kita nak cari satu dulu. Ini satu kan. Kita darab ini. Darab ini. Ini satu Okey, darab lagi. 625. Sama dengan apa? 12. Cuba murid-murid selesaikan. Okay, dari sini ini kita pindah kanan, darab dulu Ini saya salin dulu.
Yang atas tu semua darab saya buatkan dia kurungan, nampak? Saya buat kurungan. Lepas tu ini 12 darab 100 darab 100. 4 sifar dah. Okey, sekarang kita darab ini dulu. Kita darab ini. Apa kita dapat? Darab lagi 6, 2, 5. Sini semua kita boleh tekan kalkulator lah. Kita mau bahagi, Dah tak bagi. Darab dulu. 6, 2, 5, X 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 12. Darab 6, 2, 5. Kita dapat 7, 5 sifar X. Dapat tak? 32 darab 6, 2, 5. Dapat 20,000. Okey, sekarang ini pindah ke kiri jadi tolak 4 sifar. 1, 2, 3, 4. Sama dengan. Cuba murid-murid tekan. Yang tak boleh tekan tu salin sajalah. Okey, ini 20,000 tolak 12,000. Rp20,000 dia tambah negatif Memang kita cari X kan? Kita tekan kalkulator faktor sajalah. Nampak tak dari sini? Tekan kalkulator. Sebenarnya kita boleh pemudahkan, tapi tak apalah, kita terus tekan kalkulator. Polinomial 2 masuk nilai 625 sama dengan 7,500 sama dengan negatif 100,000 sama dengan. Jadi kita dapat X sama dengan 8, X sama dengan negatif 20. Okey, di sini X tu apa? Cari nilai X. X ialah panjang. Panjang kita ambil positif saja. Panjang tak boleh ambil negatif Ini atau okay, jadi kita boleh jawablah. Nilai X ialah 8. The value of X ini jawapan. Okey. Murid-murid yang kurang faham, sila baca soalan sekali lagi. Tengok jalan kerja saya. Dan jangan lupa kita convert. Kita kena convert. Baru kita boleh buat sama dengan. Baru betul Okey Okey, kelas hari ini sampai sini saja. Terima kasih. Bye-bye.